Sekarang kita mencari faedah daripada ayat yang mulia. Al-faidatul ula. Faedah yang pertama, qauluhu ta'ala, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Manakah manusia yang paling jahat di atas dunia ini selain daripada orang yang mereka-reka tuduhan jahat terhadap Allah? Ulama tadabbur kata, fihi dilalatun ala anna al-iftira' 'ala Allah ta'ala a'zamu anwa'iz zulmin. Ayat ini menunjukkan bahawa mereka-reka tuduhan jahat, tuduhan palsu ke atas Allah Ta'ala itu adalah merupakan satu jenis kezaliman yang cukup dahsyat. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu satu kejahatan yang besar. Dan mereka ini akan dibentangkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, yu'raduna ala rabbihim, akan dibentangkan kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun semua manusia akan dibentang, tapi Allah Ta'ala nyatakan di sini orang yang jahat ini akan dibentang di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang kita dah baca tadi, bagi orang mukmin ada peluang dibicarakan secara sembunyi, tapi orang kafir, orang munafik dibicarakan secara terbuka dan dikutuk cara depan-depan. Na'udzubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada Allah biarkan kita terumbang-ambing tanpa panduan, tanpa kasih sayang, tanpa bimbingan. Biarlah kita duduk di bawah hidayah Allah, kasih sayang Allah Azza wa Jalla sentiasa. Baik, itu yang pertama. Faedah yang kedua, wa man azlam mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapakah orang yang lebih zalim, lebih zalim daripada orang yang mereka-reka tuduhan ke atas Allah Azza wa Jalla secara dusta, secara bohong. Kata di para ulama, hazihil ayah, ayat ini walaupun ditujukan kepada puak kafir, manakala kita tengok ayat ini dituju pada siapa? Tuju pada siapa? Kepada orang kafir. Dia tujukan kepada puak kafir. Baik. Fa innaha mutanawilatun. Sama juga ayat ini terkena kepada puak-puak yang menyeleweng daripada ajaran Nabi SAW di kalangan umat Islam, menyeleweng dalam mafhum tauhid kepada Allah, menyeleweng dalam memahami nama-nama Allah Azza wa Jalla dan sifat-sifat Allah Ta'ala dan af'alullah. Ini juga dikira satu kezaliman. Cuma beza kafir dengan ajaran sesat, jauhlah. Hak itu sesat tapi masih lagi beriman. Hak kafir itu pakai kafir terus dah, tak nak memikir, kata orang. Tidak ada berfikir lagi. Sebab nak mikir apa lagi nya, moga dia habis dah. Allahul musta'an. Baiklah. Wa man azla abani wala tatanawalul mukhti al-ma'jur. Tapi ayat ini tidak masuk bagi ulama yang berijtihad dengan ilmu tapi tersalah. Tak kira. Alhamdulillah, kalaulah semua ulama yang berijtihad salah, diambil tindakan, tak ada orang berani nak ijtihad. Bahkan Nabi SAW beritahu, man ijtahada iza ijtahada al-hakim. Seorang hakim, seorang ulama itu bila berijtihad, kalau betul dia dapat 2 pahala, kalau salah dapat pahala ijtihad. Pahala betul tak ada. Jadi kita kata alhamdulillah, itu nikmat Allah Ta'ala kepada umat kita ni, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, fi qawlihi ta'ala wa yaqulul ashhad haula'i alladhina kadzabu ala rabbihim. Berkatalah saksi-saksi. Siapa dia kesaksi? Tadi kita dah bincang dalam tafsir,
ulama tafsir kata saksi itu malaikat, lagi para nabi, rasul, lagi orang yang beriman. Siapa lagi? Anggota jawarih menjadi saksi kepada Tuhan dia sendiri. Timbul lagi soalan, apakah faedah saksi depan Allah? Tuhan tahu dah. Soalannya, mal faidatu fi ikhbaril ashhad bima Allah ya'lamu. Apakah faedah puak saksi ni nak bagi tahu kepada Allah sedangkan Tuhan tahu dah? Menarik juga tu tak? Tulis jawapan. Jawapannya, ta'zimul amri 'alal masyhudi alaihi, nak membesarkan isu mu. Kalau membuat tak betul, anggotamu sendiri, orang mukmin, para malaikat akan jadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan tak ada peluang lagi untuk kamu lepaskan diri. Tak ada peluang lagi untuk kamu melepaskan diri ataupun nak menolak daripada pertuduhan yang dituduh ke atas kamu, sebab semua benda jadi saksi. Kalau tak ada saksi, betul saya tahu dah, cuma Allah nak tunjukkan keadilan dia, maka diadakan perbicaraan dan dihadiri oleh para saksi supaya kita berlaku adil. Nampak? Kalau tidak kita rasa nyanyo gini tak? Nyanyo gini, ada main nyanyo gini, apa ya gitu. Maka di sini para ulama mengatakan al-kazibu 'ala Allah asyaddu min al-kazibi 'ala al-makhluqin. Mendusta terhadap Allah lebih jahat daripada mendusta pada makhluk. Kita dusta sama kita pun tak boleh dah. Macam mana kita nak dusta kata Allah? Lagi teruk, lagi dahsyat. Baik, yang keempat, Allah Ta'ala sebut ala la'natullahi 'ala zalimin. Ketahuilah, sesungguhnya laknat Allah Ta'ala tertimpa kepada orang-orang yang zalim. Laknat Allah Ta'ala ke atas orang yang zalim. Ini satu kaedah yang digunakan oleh para ulama ahli sunnah, mengatakan bahawa man urifa bizzalmi, orang ni terkena sebagai seorang yang zalim, ma'a annahu muslimun, tapi dia juga seorang Islam. Dia orang Islam, lahu a'malu salihatun fi zahir, pada zahirnya nampak dia baik. Dalam tafsir ni, tafsir siapa ni? Dia kata contohnya seperti Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj ni seorang pemimpin yang ganas, zalim, tapi dia orang Islam. Sebelum dia jadi orang besar, Hajjaj ni orang hebat, orang ada ilmu. Dia juga ahli banyak sumbangan dia tentang penjagaan Al-Quran. Tapi bila jadi orang besar, jadi penguasa, dia berubah watak. Maka mu jangan laknat dia panggil laknat ain. Laknatu bi'ainihi, laknat atas kepala dia. Celakalah fulan bin fulan lah. Kita kena laknat seperti yang Allah Ta'ala sebut, ala la'natullahi 'ala zalimin. Allah Ta'ala laknat ke atas orang-orang yang zalim. Jadi kita kata, ya Allah, laknatlah mana-mana orang yang melakukan kezaliman, melakukan kejahatan atas muka bumi ini. Tapi kita tidak diajar apa? Ajar laknat secara ain ke atas orang. Jangan. Faqad sabata, telah sabit seorang laki-laki masa zaman Nabi ni, dia ni nama dia Amrullah Al-Himar. Pelik nama dia. Orang panggil Amrullah Dongki. Sebab apa? Sebab dia ni pemabuk arak. Dia tak boleh taubat, tak boleh tinggal minum arak.
Tapi kalau waktu tak mabuk, dia mari masjid. Pada dia mabuk pula. Jadi beberapa kali dia kena tangkap, kena sebab. Jadi orang pun nampak serabut lah. Serabut. Jadi sahabat ni laknat dia depan Nabi SAW. Laknatullahi alaihi. Celaka Hima ni. Duk minum arak macam. Berapa kali kena sebab lah. Bila Nabi dengar, Nabi kata, la tal'anhu. Mu jangan laknat dia. Secara ain gitu. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Subhanallah. Dia sayang kepada Allah dan Rasul. Macam mana dia sayang kepada Allah? Dia minum arak. Sebab dia tu Allah Ta'ala uji dia. Kalau ajak dia jihad pergi, ajak dia pergi, dia pergi. Tapi arak dia minum. Mana nak laknat? Kata di para ulama, tak boleh kita laknat muayyan. Laknat muayyan, laknat spesifik orang ni, laknat tak boleh. Laknat perbuatan tak apa. Mana-mana orang yang menuduh orang, mana-mana orang yang melakukan perbuatan ini, Allah Ta'ala laknat perbuatannya orang yang zalim. Jadi mana nak kata orang ni mal'un? La. Itu panggil dia panggil laknat muayyan, tidak dibenarkan. Tapi kita boleh laknat secara sifat. Wazalika li'anna al-la'nata min babil wa'id. Bila kita laknat, mana kita telah letak satu keburukan besar pada orang tu. Sedangkan kita tak tahu orang ni apa akan jadi di akhir hayat dia. Boleh jadi dia taubat. Dia taubat, dia buat kebaikan-kebaikan yang banyak, ataupun dia ditimpa musibah lepas pada tu, dan dia Allah Ta'ala hapuskan dosa dia. Ramai ya orang waktu dia bekerja, ada jawatan dia jahat, dia ugu orang, dia kena pada orang. Bila dia dah pencen, bila dia dah pencen, taubat, duduk kerja di masjid, duduk jaga masjid dia. Jadi kita tak boleh laknat orang secara muayyan. Ingat ni pelajar, jangan laknat orang muayyan. Sama juga nak tuduh jahat tak boleh. Macam hari ni, mana-mana ustaz yang kita tak suka, kita ambil gambar dia, kita pangkah gambar, tak, kita pun tulis tuduhan atas dia. Lah, maknanya bila awaknya mata ketuduhan itu sesat, bermakna awak telah menyesatkan orang itu secara muayyan. Ini yang kita bantah ni, yang kita tegur. Bila kita tegur melenting pula. Jadi jangan. Kalau kita kata perbuatan sekian-sekian ni sesat, tapi nak letak atas orang tak boleh. Sebab awak tak tanya pun dia, tak siasat pun dia, tak muhakamah pun dia. Muhakamah duk main dengan PA kaum, duk muhakamah dengan pangkah posta orang, berselinduk di sebalik nama Endinamus yang tidak dikenali. Tak tahu syaitan mana yang buat. Masyarakat pun percaya, kita kata besar dosa. Baiklah, itu pegangan Ahlus Sunnah. Tidak ada takfir muayyan ataupun mengatakan orang ini sesat muayyan kecuali ba'da iqamatil hujjah. Sebelum iqamatil jangan buat. Wallahu a'lam. Dan yang terakhir, qaulu ta'ala ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard. Mereka tak mampu nak sekat apa yang Allah Ta'ala jatuhkan hukuman. Mereka tak mampu nak buat apa yang telah digazet oleh Allah SWT. Tak nak sekat, nak halang tak boleh, nak sekat tak boleh. Kalau Tuhan kata kena, Tuhan kata tak kena, tak sedar buat. Cuma timbul soalan di sini, kenapa Tuhan kata mu'jizina fil ard? Dia kata mu'jizina fil ardi, kekuasaan mereka ada di dunia. Ardi dengan mana? Ad-dunya. Mereka tak mampu nak buat. Wa faidatu zikriha, faedahnya di atas dunia ni yang ramai peguam, ramai pembela, ramai pegawai, ramai pengawal, semua ada. Tapi kalau Tuhan ambil tindakan, tak ada siapa boleh halang. Apalagi di akhirat esok, anak dengan ayah pun lari, suami isteri yang bercinta-cinti tu pun lari.
siapa saja lari belakang, siapa nak tolong awak? Maka ayat ini Allah Ta'ala nyatakan kepada kita, kalau atas dunia ni pegawai-pegawai, peguam-peguam pun tak boleh nak tolong apa dah, bagaimana lagi di akhirat yang tak ada siapa boleh lari, tak ada siapa yang akan tolong siapa pada waktu perbicaraan, kecuali selepas itu babus syafa'ah ada, tapi terpaksa melalui proses yang cukup menakutkan. Wallahu a'lam.